Baru-baru ini, tular satu rakaman memaparkan kejadian mengejutkan apabila seorang ibu mendapati anaknya bermain di luar rumah pada jam 4 pagi. Menurut sumber, wanita berkenaan pada mulanya menyedari pintu pagar rumahnya terbuka tanpa disedari. Dalam rakaman yang tersebar, kelihatan anak kecil itu berjalan keluar dan bermain di kawasan halaman dalam keadaan sunyi sepi. Apa yang lebih mengejutkan, pintu pagar tersebut dilihat terbuka sendiri seolah-olah ada seseorang yang membukanya. Tidak lama kemudian, ibu kepada wanita terbabit, yang juga nenek kepada kanak-kanak itu, menyedari cucunya berada di luar dan segera memanggil ibunya untuk mengambil tindakan. Kejadian itu menimbulkan tanda tanya dalam kalangan netizen mengenai bagaimana pagar tersebut boleh terbuka dengan sendirinya. Ada yang berpendapat ia mungkin berpunca daripada gangguan teknikal, namun ada juga yang mengaitkannya dengan unsur misteri.